Pak cuba next bio tu, first day, saya macam berharap lah, saya tunggu apa nak jadi dengan badan aku ni kan. Tak ada apa-apa. So esoknya makan lagi, saya rasa lah, ke perasaan saya tak tahulah, macam perut bergerak, macam ada bowel movement. Tapi belum ada pembuangan lah. So minggu kedua, baru something happen. Dia macam kentut kan, tapi dia panjang, lama. Saya duduk sampai anak-anak saya tegur. Dia bunyi kan, ibu apa tu kan, macam panjang sangat kan. Saya macam tak tahu, ibu tak boleh kontrol. Dia keluar je angin tu berterusan. Tapi pembuangan masih belum okey lah, masih belum berjaya keluar dengan baik. So saya sabar lagi sebab saya tahu yang kita ni tak sihat kan. So takkan nak harap keajaiban tu berlaku dengan cepat. So minggu ketiga baru saya perasan pembuangan tu cantik. Tahu tak, kita boleh happy tengok benda tu dalam toilet. Kita tengok senyum-senyum. Maksudnya pembuangan najis tu bentuk dia cantik, warna dia cantik. Happy gila, kelakar kan. So macam itulah perasaan saya. And saya perasan apa yang berlaku selepas saya dah mula pembuangan tu baik. Sebab dulu saya ada banyak sangat masalah yang saya tak tahu kenapa dengan diri saya. Saya ada eating disorder. Saya kadang-kadang boleh makan banyak tak berhenti. Lepas tu saya macam, kenapa aku tak kenyang? Kan? Mungkin saya punya signal otak rosak ke, saya pun tak tahu. And bila saya start makan tu kan, kita bulan puasa, saya perasan saya kurang craving. Sebelum tu saya memang cuba diet. Dengan marah keluar. So saya memang cuba diet. Sejak Slan Meal Pro keluar kan, tapi tak berjaya. Berat turun 2 kilo, dia naik balik 3 kilo kan. So struggle. Perempuan, wanita dengan diet memang tak dapat dipisahkan. Setiap tahun kita azamkan samalah dengan saya. Apa berlaku, berat makin naik. So Ramadan kali ini saya sebenarnya tak menaruh harapan pun tentang berat turun. Tapi saya tak tengok timbang pun, saya tak kisah pun. Tapi saya perasan saya punya habit makan sangat baik. Saya tak craving, saya tak sibuk nak makan. Pelik-pelik kadang-kadang kan, kita macam orang beli kuih raya untuk raya kan, kita puasa dah bedal. Macam tu lah. So bila raya, first raya, ramai cakap kurusnya, kecilnya. Saya macam kenapa ya ke? Saya pun tak perasan. Lepas tu saya tengok compare gambar, inilah. And saya cari timbang, rupa-rupanya saya telah turun berat badan sebelum saya start next bio 66 kg. Masa next bio 62 kg. Alhamdulillah berjaya turun berat lah. Okay. So last, masa dah habis. Last saya perasan bila dah raya, kita dah start makan kuih raya kan, dia macam dah tak berlaku cantik sikit. So saya faham di sini kita still kena jaga healthy lifestyle jugalah. Maksudnya still kena jaga pemakanan kita kena baik, barulah bakteria kita boleh berkembang dengan sihat. Macam itulah. So sekian sahaja, siapa nak kurus so boleh cuba makan dengan gembira Okay, sekian, terima kasih. Yay, thank you.